Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke NJ TV. Hari ini saya nak kongsikan cara saya buat susu oren yang semestinya mudah dan sedap. Nampak sedap kan? Jom kita tengok bahan-bahan dan cara membuatnya. Mula-mula satukan 1 cawan kordia oren, apa-apa jenama pun okey, 1 cawan susu pekat manis, dan 1/1/2 cawan air panas. Dan kacau sebati. Boleh tambah atau kurangkan kordia oren dan susu pekat manis ikut selera masing-masing. Dalam jug, masukkan air secukupnya. Masukkan bancuhan susu oren tadi. Masukkan susu cair. Dan akhir sekali masukkan rainbow jelly secukupnya. Kacau-kacau dan susu oren kita dah sedia untuk dihidangkan. Kombinasi rasa lemak-lemak dari susu dan masam-masam dari kordia oren memang sangat sedap. Semua orang mesti suka, terutamanya kanak-kanak. Okeylah, jangan lupa mencuba dan kita jumpa lagi di video-video saya yang lain. Assalamualaikum dan bye-bye.